Hai kawan, Assalamualaikum. Betul ke kawan dekat mana? So, kepada korang yang doakan aku masuk tim Alif Irfan tu, Alhamdulillah, aku berjaya masuk tim Alif Irfan. Tapi untuk sementara lah, sementara saja. Batch 2 2025. So aku masuk kat sini adalah untuk sementara saja, macam tu. So untuk aku cari-cari pengalaman. Sekarang aku ada dekat office Alif Irfan. Okay, nampak? Okay, so sekarang kat dalam tu adalah studio macam kita nak rakam-rakam konten ke. Nampak bising kan diorang? Diorang kat tepi tangga tu sumpah bising. So aku akan tunjukkan korang sikit-sikit kita tengah buat apa. Dan aku akan kenalkan korang talent-talent baru yang sama dengan akulah untuk tim AI sementara, batch 2. Kita ada 4 orang, 2 lelaki 2 perempuan. So aku akan tunjuk kat korang beberapa orang. Okay, so ni dia, ni bilik abang Alif Irfan tau. Inilah dia antara talent-talent sekali dengan aku. 1, 2, 3. Okay, first yang ni dulu. Korang mesti kenal ni dekat TikTok. Cakap sikit. Hai semua, Assalamualaikum. Masih korang tanjatkan Abang Kemal ini lelaki ke perempuan? Ia sebenarnya memang perempuan. Nama siapa? Nama saya Hazan Samad. Saya berumur 23 tahun. Saya AI Hazan. Oh, dah awal dah isi AI Ya. Okay, so ini yang pertama. Yang ini yang kedua. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Tak payah, tak payah ya. Itu dia je. Itu dia je yang suara. Sorry. Nama saya Nazla. Saya berumur 19 tahun. So korang boleh panggil dekat Najla. Yeah. Abang Kemal mana seorang lagi yang lelaki tu yang macam Doraemon pula, yang macam lipas-lipas tu, mana Abang Kemal? Yang ini nama siapa? Budak viral. Budak viral. Yes. So korang boleh panggil dia. Ni konten YouTube. Mati YouTube. So ada payment lah ni. Payment? Mana ada payment? Kau ingat aku Alif Irfan ke? Aku Kemal Noh. Kemal Noh yang record. Boleh sini. Kalau kau nak tahu satu kelemahan tu lah. Kelemahan budak viral ni memang mata duitan lah. Duit saja. Betul, tak duit. lah. Itulah true color dia. Ada duit. Satu. Pertama kali aku jumpa dia, dia dah cakap pasal duit. Aku macam terkejut, Sheila. Tiba-tiba dia kata, Kemal, pendapatan kau bulanan berapa? Aku macam, Nampak sangat nak tahu pasal duit. dia macam tu kan? Sebab dia banyak duit, Sheila, dia banyak duit. Sekarang ni dia orang tengah busy buat konten. Nampak ni? Ini Kak Harzan korang ni. Nampak? Tengah sibuk joget-joget. Dia orang tengah sibuk buat konten. Tu pun, tu nampak kat belakang tu siapa? Itu pun AI juga. Itulah dia. So sekarang inilah kita orang. Tadi kita orang baru lepas shoot konten, betul tak? Betul. Dan sekarang kita orang busy nak buat konten sendiri. So kalau korang nak tengok, korang boleh pergi kat TikTok. TikTok awak? Nama TikTok saya Hazan lagi. Nazla Zulaika. Tolong edit nanti. Edit bawah Hazan lagi. Okey, Orang boleh. tak boleh kita edit, tak boleh follow. Okay. Nama TikTok apa? Nama TikTok Budak viral, guys. Jadi yang mana belum tahu lagi budak viral, ini. So, kita orang just nak minta untuk korang, anak-anak bibik Kemal Nations, tolong support kita orang. Tolong support kita orang untuk Alif Irfan team batch 2 sementara ni. Korang tolong support kita orang, boleh tak? Teruskan support kita orang dekat TikTok dengan YouTube. Korang jangan risau, aku tetap akan buat video cari hantu untuk korang. Paranormal tetap ada, jangan risau, okey? Tetap di hati. Aku dekat sini sementara saja. Kita just nak belajar-belajar, betul tak? Betul? Itu apa cantik yang bilik ni? Ya. Siapa cantik tu bilik ni? Aku memang bercita-cita nak masuk AIT. Jadi nak jadikan cerita sekarang ni, bila aku tak dapat masuk, Abang Alif keluar kontraktor. Akulah menyamar sebab nak jumpa demo. Sumpah, wallahi kau buat benda ni? Aku yang menyamar sebab Wallahi kau buat benda ni? apalah Nampak benau nipu. Dia ni buat nipu dia ni macam rampang. Kawan, so sekarang aku dah sampai. Aku nak ambil aku punya, itulah nak cakap dia partner ke, nak cakap dia kucing ke, aku nak cakap dia bunian ke apa ke. Tapi sekarang aku tengah tunggu share. Aku tengah tunggu dia kejap. Dia ambil dia, terus kita akan pergi ke mall. Sebab ada fans aku nak bagi aku hadiah sempena hari jadi aku, dia kata. Jadinya kita orang akan pergi sana dan kita akan buat beberapa aktiviti dekat sana. Dan vlog kali ni, orang kata aku try jadikan vlog ni jadi best untuk korang. Korang jangan risau, aku cuba. Okay, so macam aku cakap, aku memang tak pernah ada partner. Daripada aku sekolah dulu, aku tak pernah bercinta ke partner ke, tak ada ke. So dengan share ni, aku lebih kepada macam kita orang mungkin jadi teman tapi mesra. Bestie. Mungkin kita akan jadi bestie. Macam itu lebih kurang. Kita tengok macam mana, okay? Lambat pula lah Minah ini. Mana kau? Kau berak ke apa ni, Marcella? Astagfirullahalazim. Call dia sekejap. Marcella, mulutmu bau tahi, kentutmu bau
muda. Ya aku harap dia tak tengoklah vlog ni. Ni rasa dia berak ni. Aku rasa dekat dalam jamban ni tengah berak ni perempuan ni. Mana dia? Marcella. Marcella? Sampai. Udah sampai ke? Ya, aku dah kat bawah ni, Marcella. Okay. Ay, nakunbin mo sa akin? Okay, turun sekarang. Okay. Dia sampai ke? Maksudnya aku dah WhatsApp dia tadi tau. Aku dah call dia, aku dah WhatsApp dia 3 minit lagi sampai. Lepas tu aku call dia. Lepas tu aku cakap Ikmal on the way. Apa dia nak aku jemput dia naik atas ke? Kejap kita tunggu dia jap Tu dia. Nampak tak dia? Dasar penyidai, mulut busuk, sanggul bau punuk unta. Kau memang kau kau nak kena aku mulut bau tahi. Hai. Hai Sheila. Hai. Hai. Cantik hari ni pakai tudung warna merah. Ya. Apa khabar? Rar. Kabar baik. 1, 2, go. Mar to the cell, to the la. Marcella. Okay, so sekarang ni Syed tahu tak kita nak pergi mana? Kita nak pergi IOI. Kita nak buat apa dekat IOI? So ada fans nak bagi Kemal hadiah sebenarnya. Lepas tu aktiviti hari ni aku takkan nak bagi tahu kau. Aku takkan bagi tahu kau. Oh, kita ada aktiviti lain. Of course lah ada aktiviti. Takkanlah aku nak tengok muka kau je. Oh my god. Dah lah tak. Ingatkan jumpa fans je. Tidak menyelerakan lah nak tengok muka kau je. Oh my god, that's right. Ingat menyelerakan ke tengok muka kau? Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay guys, so inilah dia. Kalau korang tahu kan, aku kan masuk tim Alif Ifan untuk sementara, batch 2. Dan ini aku teruskan. Dan ini adalah tim partner. Kau diam boleh tak Sheila? Dia partner lah. Dia macam partner dekat dalam AI team kan. So untuk batch 2 sementara ni, si Sherina Marcella Arguzminega Marzuki ni adalah partner aku. Macam tu. So kita orang mungkin bukan ke arah cintun-cintun, tapi kita orang mungkin ke arah bestie. Oh, bestie. Yeah. Sakit leher. Buat orang kata sedikit pengenalan lah kepada korang. Okay, so kalau korang dah kenal aku, memang korang kenal aku ni YouTube channel aku Ikmal No kan. So untuk si Sherina Salmon, okay, kau bagi sikit pengenalan tentang diri kau. Sheila. Hi Sheila. Hai kawan-kawan. So my name is Sherina Marcella and saya 19 tahun dan saya berasal dari Sabah and I am from AI team. Kau memang cakap macam tu memang cakap macam tu. Memang keseram pula dengan kau ni. Macam takut pula. Dia macam ada personality yang berbeza korang. Dia macam perangai dia dekat sana lain, dekat sini lain, dekat situ lain. Aku rasa macam kau orang tak orang sebenarnya. Sebab aku ni seorang yang mysterious girl. Tak ada orang boleh expect aku macam ni, aku macam tu. Aku akan jadi berbeza bila dengan orang-orang yang tertentu. Oh, kalau perangai hamlau macam ni, maksudnya kau macam mana? Kau selesa lah? Maksudnya aku selesa lah kot. Oh, maksudnya kau selesa dengan aku lah. Macam natural dia macam tu. Kita orang ada nama partner iaitu Marcella. Okay, Marcella, korang boleh guna hashtag ni kalau korang ada nak edit apa-apa lah kita punya video apa benda semua. Dan kalau korang ada any suggestion content yang best-best, korang boleh komen juga kat bawah. So hari ni macam korang baca kat thumbnail, konten orang kata konten pengenalan, tak adalah orang kata macam best sangat. Cuma kejap lagi kita akan jumpa fans aku. Dia nak bagi hadiah hari jadi, ada vlog sikit, and then ada aktiviti sikit kita nak buat dekat dalam mall. Dan aku tak boleh buat Sumpah, ni mesti macam dia rasa macam nak keluar muntah kan? Ya. Aku tahu perasaan tu. Bau tak? Bau air. Bau? Makanan Dia macam ada. Kau sedap sangat. Sanggul kau bau. Sanggul kau tu bau stokin. Kau tahu tak? Hidung ni, bau ni. Memang bau stokin. Boleh hari-hari. Hello. So kita ada aktiviti. Okay, last kali kita kena masuk Miniso. Lepas tu Miniso tu kan banyak-banyak barang. Kau kena beli barang untuk aku. Aku kena beli barang untuk kau. Satu je barang. Tapi kita tak boleh tahu barang apa. Kalau tu tak surprise lah hamlau. Faham? Faham kan? Hamlau? Okay. Hamlau. Okay. Ya. Apa benda?
Aku seorang yang random. Bila aku rasa macam benda tu sunyi, Sumpah dia macam tiba-tiba. aku macam tu. Ah. Cuba kentut. Cuba kentut. Kau kentut betul-betul ke? Yelah, aku cakap aku nak kentut. Aku kentut. Kau jangan nak buka tingkap. Kau jangan keluar. Kau duduk sini, kau jangan keluar. Kau jangan keluar. Hey, jangan keluar. Kau bau kentut aku sekarang. Bau kentut aku. Bau. Bau kau makan apa dia? Kita orang cari Nitori. Nah, masalahnya sekarang mana Mitori tu? Nitori. Nak Nitori. Mitori. Nana. Tak mana Nitori ni? Aku rasa dia macam hujung-hujung lah. Sebab dari gambar tu pun dia macam ada pintu las lah. Hujung-hujung. Hujung ke hujung. Ramai Gitu betul dia. orang hari ni. You. Hari ni ramai betul orang kat Ayo Ramai Air gila ni. guys. Aku tak tahulah. Tengok tu. Tahu apa. Ramai dia Rina betul. So sekarang kita orang nak pergi ke Nitori tu sebab fans aku tu dia tunggu dekat Nitori untuk bagi hadiah. Ya. Sekarang kita nak pergi cari Nitori dulu. Mana Nitori? Mana ni? Share mana Nitori? Share mana Nitori? Boleh sambung tak? Share nak Nitori. Ha? Nitori mana? Share. Mana Nitori? Share. nampak boleh Nitori tak? mana? Kalau tak, hang diam Dia diam tak? Ada tu. Aku macam kambing. Tengok macam muka aku ni, macam Korea. Oh my god. Perasan Korea dia ni. Okay guys, so kita kita finally dah jumpa. Sumpah hujung ke hujung. Nitori. Weh. Apa? Hujung ke hujung. Ya, kita orang parking kat hujung. Aku pun dah lupa kita naik kat mana tadi. Itulah. Ding ding ding. Aku tak sidai, aku cakap. Lama ke tunggu? Aku dah 4 jam. 4 jam? Alhamdulillah, 4 jam tunggu. Alah. Adik dah berak? Ha? Wih, banyak ni. Semua ni. Ya Allah. Ini hadiah dari dengan Adalah. Terima kasih. So kita nak makan dulu ke? Okey kawan, Assalamualaikum. So sekarang ni aku dengan si Share ni, kita orang nak masuk Miniso. Aku ada game untuk engkau. Okey, game apa? Game dia senang gila. Aku akan beli satu barang, okey, untuk engkau. Engkau akan beli satu barang untuk aku. Tapi kita dua-dua tak tahu barang apa yang kita beli. Oh, so kira kita berpisah lah ni. Lepas tu kita cari barang tu. Iyalah Sheila, berpisah kat sini. So macam mana? Kita unboxing dekat kereta. Ya, kita akan unboxing dekat dalam kereta. Okey, satu je barang. Kau jangan nak beli over-over, nak beli 2, 3, satu je barang. Okey, satu Satu barang Bersedia? Sedia. 3, 2, 1. Kau cari barang kau, aku cari barang aku. Okey? Jom. 1, 2, go. Okey guys, so apa ni? Jom. Aji nak ambil gambar. Alright. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. Sekejap lagi. 1, 2, 3. So tadi kita jumpa fans sama-sama. Okey. Jom kita cari barang, satu barang untuk Share. Dan memang aku takkanlah aku nak cari barang-barang yang comel untuk dia kan. Kau sabar je. Mesti dia expect aku nak beli barang-barang yang comel-comel, yang pinky-pinky. Memang taklah, kau sabar. Aku akan cari barang yang memang dia tak nak pun barang tu supaya dia bagi aku balik. Mana? Adakah aku patut belikan dia berus gigi? Mainan-mainan macam ni okey tak? Aku serius aku tak tahu nak belikan dia apa. Berjamban ke? Aku tahu aku nak belikan dia apa. Kau nampak tak apa aku nampak? Kau nampak tak apa aku nampak? Ya, anak Fatung Barbie. Dia akan simpan tak? Kau aku patut beli yang kecil sikit. Aku rasa aku patut beli yang kecil sikit. Sebab anak Fatung tu macam besar sangat. Aku tak pajak. Nampak dia, aku nampak dia. Kau nak tengok dia. Okay. Alamak, terjumpa pula. Dia nampak. Dia nampak. Okay. Wih, ada barang Blackpink lah. Oh sudah.
Ada barang Blackpink lah. Wih. Oh, ada perfume pula kat sini. Aduh, aku memang gila perfume. Ada perfume. Sini. Ini sedap juga ni. Kalau aku beli ni untuk share, okey tak? Sedap bau dia. Bau dia macam ada bau manis-manis sikit. Lepas tu ada bau bunga sikit. Ada kamera dia. Bunga sikit. Yang ni bau apa? Ni sedap juga. Ni dalam dia ada glitter-glitter. Cantik juga. Tapi aku bukan nak belikan dia benda yang macam tu. Aku nak belikan dia benda yang macam benda yang tak bermanfaat untuk dia. Tapi kan aku rasa macam jahat pula lah kalau aku buat macam tu. Hantar dia belikan barang yang elok-elok untuk aku beli bukan ni barang-barang macam tu. Blind box dah biasa dah Blind box dekat Miniso ni memang banyak lah. Sabar sekejap. Blind box macam ni. Ya Allah, comelnya. Ini comelnya. Apa benda nama dia ni? Vinyl plushie. Comel lah. Mana? Yang mana? Ni comel. Sumpah ini comel. Aku tahu dah aku nak belikan dia apa. Teng-tereng. Aku belikan dia ni. Dia tak rasa. Dia tak nampak kan? Dia tak nampak. Anak Fatung Vavi. Ini yang dalam Squid Game tu. Okey lah ni. Okey lah. Aku belikan dia ni lah. Okey? Dia tak pandang. Okey. Dia dekat belakang. Dia tengah cek barang. Korang nampak tak dia? Itu dia. Dia tak nampak aku kat sini tu. Itu dia. Dia tak nampak. Lihat dulu. Okay. Itu dia. Alright. Dia tak boleh tahu aku belikan dia apa. Aku pun tak boleh tahu dia belikan aku apa. Okay. Oh ya Allah, penatnya. Penat weh. Penat weh. Hari ni ramai gila. Ya, aku parking dekat hujung. Lepas tu si Minah nak cakap. Si Minah ni dia tak ingat parking. Semua benda aku kena ingat. Aku tak ingat parking weh, sumpah. Apa yang kau ingat? Kau makan semut ke apa? Aku makan semut. Amboi, semua benda aku nak kena ingat kau. Hina kau. Hina lah. Hina kau, kita ni Sheila. Hina. Kita pun boleh kalau aku dia bawa kereta tapi tak pandai. Apa boleh buat? Okey. Oh, ceritanya tadi. Okay, aku rasa dah boleh kau stop Hinoko tu. dah boleh stop dah yang Pak Hinoko tu. So, nak dijadikan ceritanya, tadi kita dah beli dekat Miniso. Mana barang kau? Okey. Kau beli kat aku kecil je. Aku belikan kau besar tau. Tapi kecil-kecil ni pun bermakna tau. Kau tahu tak? Oh yelah, okey. Oh, jangan hina kau. Hina lah kecil. Aku belikan kau besar. Kau belikan aku kecil. Pun nak bermaksud tau hadiah dia ni. Okey lah, faham. Okey. So, sekarang aku nak buka hadiah kau. Engkau akan buka hadiah aku. Okey, siapa mula dulu? Aku rasa aku mula dulu lah. Aku mula dulu? Kau buka aku punya dulu? Tak nak lah, aku buka aku punya dulu lah. Ke kita dua buka sama-sama? Kita set sekarang. Tak nak, aku nak buka aku punya dulu. Boleh? Boleh. Okey. Ringannya barang ni, barang murah apa kau beli kat aku ni? Pelotak kau. Aku dah beli tau. Kau ni memang hina kau dengan aku ni. Semua kau nak jahat. Kau buka sekarang. Kau tengok sekarang apa dalam tu. Kenapa? Kau punya ni berat sangat ke? Aku punya tak adalah berat sangat. Tapi ni macam barang defect, barang rosak je kau beli kat aku. Barang dari Miniso ni. Tak ada yang defectnya. Okey, sebelum tu aku nak tanya. Barang ni kau beli kat aku sebab apa? Okey, barang ni aku belikan kau sebab satu, kau suka colour ni kot. Okey. Aku tak tahu kau suka colour ni, tapi bagi aku tengok Iqmal ni dia macam dia memang kena untuk this colour. Satu lagi, hari ni kau birthday. So bagi aku ini benda ni dia macam simbolik untuk tanda penghargaan. Dah macam banyak sangat cakap, macam bosan. Aku rasa macam nampuk. Kau yang suruh aku bercakap tadi. Itulah dia. That's cute. Sumpah comel. That's why weh, dia Lego. Lego flower. Aku kena pasang lah benda ni? Kenapa? Kau tak nak pasang? Aku dah belikan kau tau. Maksudnya aku kena pasang lah benda ni? Ya. Bila kau pasang tu kau tengok macam, oh my god, ni Sherina ke ni? Bukan kau pasang lah? Pula aku pasang. Aku dah tolong belikan dah.
Okey lah. Nanti aku try pasang. Cantik weh. Maksudnya bila benda ni ada, aku kan sementara je dekat AI Team kan. Ya. So selepas aku dah tak ada nanti dekat AI Team, mungkin benda ni yang akan mengingatkan tentang memori-memori kita orang buat video bersama. Betul. Kan. Ya. Okay, aku nak tanya kau, benda ni kenapa kau belikan aku benda ni? Okay, aku belikan kau benda ni sebab aku rasa dia memang macam kau. Oh ya? Tolonglah jangan hina jangan benda-benda yang buruk ke. Tak. Dia kalau sekali aku pandang memang macam kau. 2 kali pandang pun tetap macam kau. 3 kali pandang memang kau. Sumpah apa gila. Serius weh, aku rasa macam. Dan benda ni sangat bermakna. Tolong aku punya reaction macam ni mesti benda ni gila Tak, memang macam kau. Okey, cuba kau duduk dekat dengan kamera. Tu. Nah, kau tutup mata sambil tu kau buka. Tutup mata sambil buka. Hello? Dah benda ni apa? Okey, tutup mata. Jangan buka lagi. Dia patung. Okey, dia patung. Okey, tapi betul. Tapi aku tak tahu patung apa ni. Sabar, jangan buka lagi mata. Sabar. Dasar. Okey. Tolong jangan yang pelik-pelik Pandang. Okey. Okey, 1, 2, go. Sumpah biadab. Sumpah biadab lah. Semua macam kau weh. Pelik. Semua macam kau. Nampak tak? Comel kan? Cukup pun. Nampak ni? Atas dia ada tulis apa? 456 bilion. Dalam 456 bilion orang yang try aku, engkau yang dapat partner dengan aku. Lah sebab tapi kalau aku letak dekat rumah dia mesti macam menyerlah. Bila aku tengok, Ikmal no. Ya, aku bagi warna emas, kau tahu tak? Ya, warna emas. Jadi kalau kau isi kat rumah kau gelap, kau boleh nampak benda ni. Ya, paling menyelah dia. Kau suka tak? Suka. Unik. Ya. Okay guys, so aku rasa video kita sampai sini dulu. Ini untuk sekadar video pengenalan lah. Yes. Macam tu. And then dia akan berpartner dengan aku selebih kurang dalam 20 hari, 21 hari. Lepas tu aku akan keluar AI Team lah sebab kita sementara. Tak, jangan sedih lagi, Lek ah. Engkau baru jumpa aku sehari. Sehari pun aku rasa bermakna. Okey lah, tak apalah. So ini baru video pengenalan. So kepada korang yang nak video yang menarik lagi, korang boleh komen dekat bawah. Suggest kita untuk buat konten apa yang menarik untuk korang. InsyaAllah. Okey. Semoga kita berjumpa lagi. Minta maaf kalau terkasar bahasa. Bye-bye.